Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, mengeluarkan sebanyak 163 dokumen kenderaan gantian secara percuma kepada mangsa insiden kebakaran saluran gas di Putra Heights, Subang Jaya, Selangor, minggu lepas. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata dokumen tersebut dikeluarkan menerusi inisiatif kaunter bergerak JPJ Mobile di Pusat Pemindahan Sementara, PPS, Dewan Masjid Putra Heights yang beroperasi dari 3 hingga 6 April. Perkhidmatan cetakan dokumen gantian secara percuma itu melibatkan 114 sijil pemilikan kenderaan, VOC, 28 dokumen lesen memandu kompeten, CDL, 17 dokumen lesen kenderaan motor, LKM, dan 4 dokumen lesen vokasional, GDL. JPJ turut menerima 19 permohonan pembaharuan CDL serta memberikan 58 hikmat nasihat kepada mangsa kebakaran di Putra Heights berkaitan insurans kenderaan. Beliau berkata, inisiatif kaunter bergerak dilaksana untuk meringankan beban dan memudahkan mangsa yang kehilangan dokumen kenderaan dengan menggantikan dokumen pengangkutan yang musnah atau hilang secara percuma tanpa perlu membuat laporan polis. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.